Assalamualaikum. Apa khabar murid? Masih ingat lagi cikgu? Ya, cikgu Nur Ain. Baik, kita akan sambung dengan kemahiran berbicara dengan bertemakan perikanan. Bagaimana cara untuk bertutur atau berbicara bagi menganalisis isu semasa berdasarkan petikan yang dibaca? Kita akan lihat apakah kaedahnya. Pertama, fahamkan kehendak soalan. Kedua, kenal pasti kata kunci soalan. Dan yang ketiga, susun idea mengikut turutan. Baiklah, kita akan lihat satu contoh teks berkaitan dengan tema perikanan. Sila baca teks ini. Baiklah murid-murid, bersedia dengan soalannya? Soalan 1, nyatakan ancaman serius yang dihadapi oleh Malaysia berhubung bencana air yang disebabkan perubahan iklim. Fikirkan jawapannya berdasarkan kaedah yang cikgu nyatakan tadi. Bijak anak-anak murid, Malaysia menghadapi ancaman serius berhubung bencana air yang disebabkan perubahan iklim. Ini jawapannya. Seterusnya, kita lihat kepada soalan kedua. Apakah kesan buruk perubahan iklim kepada kemenjadian dan kelangsungan pertumbuhan aquakultur? Tepat sekali, cabaran ini memberi kesan buruk kepada kemenjadian dan kelangsungan pertumbuhan aquakultur seperti kenaikan suhu air yang meningkatkan risiko penyakit dan mengancam kestabilan populasi ikan. Baiklah murid-murid, kita lihat kepada soalan 3. Seperti biasa, soalan 3 adalah merupakan soalan kemahiran berfikir aras tinggi. Jadi kita lihat soalannya. Pada pendapat anda, apakah usaha-usaha yang boleh dilakukan oleh pihak kerajaan untuk meningkatkan sektor perikanan di Malaysia? Jangan lupa gunakan kaedah yang cikgu ajar. Ya, murid-murid, apabila menjawab soalan K4, sila pastikan mulakan jawapan kamu dengan menggunakan pada pendapat saya. Jadi kita lihat jawapannya. Pada pendapat saya, usaha-usaha yang boleh dilakukan oleh pihak kerajaan untuk meningkatkan sektor perikanan di Malaysia adalah dengan menubuhkan Jabatan Perikanan untuk menguruskan pengeluaran lesen serta pemasaran ikan. Selain itu, pihak kerajaan bekerjasama dengan pihak bank menyediakan pinjaman kewangan kepada nelayan untuk memudahkan penambahbaikan kelengkapan penangkapan ikan. Tahniah murid-murid atas kerjasama kamu pada hari ini. Itu sahaja video kita. Jumpa lagi.